Allahumma barik wa salli nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, kamu berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang penuh yakin bahawa doa kamu akan diterima. Dan ketahuilah bahawa Allah SWT tidak akan menerima doa pada hati yang lalai daripada Allah dan sibuk mengingati makhluk. Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu berdoalah kepada Allah SWT dengan hati yang penuh yakin bahawa doa kamu akan diterima, dan ketahuilah bahawa Allah SWT tidak akan menerima doa pada hati yang lalai pada makhluk daripada Allah dan sibuk mengingati makhluk. Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang hamba akan sentiasa diterima oleh Allah SWT selagi dia tidak mendoakan perkara dosa atau memutuskan silaturahim dengan syarat dia tidak gopoh. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan gopoh? Baginda SAW bersabda, hamba itu berkata, saya sudah berdoa, kemudian berdoa lagi, namun saya tidak nampak yang doa saya diterima. Lalu dia menjadi letih serta bosan dan tidak berdoa lagi. Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin supaya doanya diterima semasa dia menghadapi kesusahan dan kesempitan, maka hendaklah dia membanyakkan doa semasa senang. Tirmizi. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, Nabi SAW bersabda, doa adalah senjata bagi orang mukmin, tiang agama dan nur langit dan bumi. Mustadrak Hakim. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.